akan lihat bagaimana hendak menyelesaikan soalan yang melibatkan hukum logaritma. Sebelum kita melihat kepada soalan, pelajar perlu ingat dan tahulah ada 4 hukum log di sini. Yang pertama, apabila dia dalam bentuk darab m darab n. Jadi pelajar boleh pecahkan log mn ini kepada log m tambah log n. Yang kedua, apabila kita nampak log itu adalah dalam bentuk pecahan, contohnya 2/m, kita boleh pecahkannya kepada log m tolak log n. Jadi kita akan dapat log 2 tolak dengan log m. Yang ketiga, kalau kita ada log itu dalam bentuk m kuasa n. Kalau kita nampak, contohnya ada log 2 kuasa m, kita boleh pindahkan kuasa ini ke depan. Saya ulang sekali lagi, kalau kita ada kuasa, kuasa ini boleh dipindahkan ke depan. Hukum yang keempat, kita boleh guna apabila soalan minta kita tukarkan asas. Contohnya, kita ada log AB di mana asasnya adalah 2. Tapi soalan minta kita tukarkan kepada asas 4. Jadi, kita perlu gunakan hukum yang keempat. Baik, saya akan tunjukkan soalan. Kita ada soalan yang pertama. Log 3 tambah log x. Seperti yang kita bincangkan tadi, kalau soalan itu dia beri kita dalam bentuk tambah, kita boleh gabungkan m dengan n ini dalam satu sebutan log. Jadi saya akan buat log. Kita gabungkan yang 3 dengan x inilah, log 3x. Jadi kita akan dapat jawapan dia log 3x. Satu lagi, pelajar perlu ingat, kalau soalan dia cuma beri kita log x. Jadi berapa asas untuk log ini? Berapa asas dia? Jadi kalau soalan tak beri asas, bermaksud asasnya adalah 10. Biasanya asas yang tidak ditulis tu adalah 10. Kalau asasnya lain, contohnya 2, dia akan tulis log 2x macam tu. Yang ni pelajar perlu ingat. Kerana hukum log ini dia boleh digunakan kalau asasnya sama. Kalau asas tak sama, kita tak boleh gabungkan dia macam tu. Jadi di sini, dua-dua dia tak tulis. Kedua-duanya tidak ditulis. Jadi di sini dan di sini kedua-duanya adalah asas 10. Bila asasnya sama, mengikut hukum log, asas A dengan A, asas yang sama, boleh disatukan. Jadi kita akan dapat jawapannya log 3x. Mari kita lihat soalan yang kedua. Di soalan 2 kita boleh lihat log ini asasnya tidak dituliskan. Jadi asasnya adalah 10. Asasnya sama. Dan hukum log ini dalam operasi tolak. Bila kita ada operasi tolak, seperti yang kita bincangkan tadi, kita boleh satukan log ini menjadi bentuk pecahan. Kenapa pecahan? Kerana simbolnya tolak. Jadi pelajar perlu ingat, kalau simbol tolak, kita akan jadi pecahan. Kalau simbol tambah, kita akan satukan menjadi darab. Yang ni adalah hukum. Pelajar perlu hafal. Jadi kita akan selesaikan. Kita akan dapat log 3x per dengan 2x. Kerana kita satukan sebutan 3x dengan 2x ni dalam bentuk pecahan. Yang ni di atas, yang ni di bawah lah. Kemudian kita boleh pemudahkan lagi. Kita boleh pemudahkan, kita boleh potong x dengan x, hilang. Jadi jawapan yang tinggal adalah log 3/2. Kita lihat soalan 3. Sama juga. Bila dia tak tulis asas, bermaksud asasnya sama. Jadi kita boleh gunakan hukum log memandangkan simbolnya adalah tolak. Operasinya tolak. Seperti yang atas tadi, bila tolak, kita akan satukan dalam bentuk
pecahan. Okay, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okay, kita boleh gabungkan log T kuasa 3 di atas dan di bawahnya adalah T. Okay, sama juga kita boleh selesaikan lagi. T kuasa 3 dengan T boleh dipermudahkan. Okay, kita akan dapat jawapannya log T kuasa 2. Okay. Kemudian pelajar perlu ingat, okay, kalau kita ada kuasa, okay, kita boleh guna hukum log yang ketiga. Okay. Dalam hukum ni dia kata kalau ada kuasa N, okay, kuasa ni kita boleh pindahkan ke depan dan kita akan dapat bentuk N log N. Okay. Jadi sama juga, okay, kita dah selesaikan sampai log T kuasa 2. Okay, jadi kita boleh pindahkan kuasa 2 ni ke depan. Jadi jawapan akhir kita akan dapat 2 log T. Okay.